Anak saudara dia bagi tahu, jangan. Kami saya ni masih hidup lagi. Muhammad saya masih hidup. Lepas tu ini dua dia dengar orang cakap. Dia cakap Melayu. Dia ingat tu adalah Masjid Malaysia. Dia periksa masih ada tunjuk. Bawa hospital. Kalau anak saudara tu bagi tahu mungkin dia dah. Ya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Okay, baik. Sekarang kita balik bahas. Kita ada satu tempat lagi sebelum kita ke musim pencerahan. Terima kasih. Pengumuman. Salah seorang yang masuk lama. Kesnya satu lembar. Terima kasih. Jadi sebenarnya panjang ceritanya. Oke, jalan. Walaupun setiap komunis sama tapi bapak teringat memang insyaallah kalau ada rezeki lagi nanti cincin itu saya guna. Bapak teringat cincin yang kali lah ada banyak tak boleh dapat. Saya pun Luar. Ya. Kasihan, panjang.